BN PAS ni, dia tak perlukan ejen untuk kalahkan PH tahu. Dia hanya perlukan Anwar Ibrahim saja. Kan? Dia tak perlukan kami. Kan? Baik. But have you ever asked, kenapa mereka berpusing-pusing benda yang sama? Dia tak boleh lontarkan benda ke depan. Sebab perkara yang biasa ialah bukan saja dalam politik lah, dalam hidup kita. Bila kita ada satu masalah dan masalah itu menjadi makin teruk, kalau kita menggunakan cara penyelesaian yang sama, yang kita duk pakai sebelum ini, keadaan itu akan makin teruk tanpa dia menyelesaikan masalah. Dia contohnya, saya selalu bagi contoh yang mudah lah. Saya gemuk, kan? Saya gemuk lah, saya terima hakikat saya gemuk, kan? Daripada gemuk itu datang macam-macam masalah lah, kan? Kadang-kadang ada masalah darah tinggi lah, itulah, masalah jantung semua, kan? You pergi jumpa doktor. Doktor bagi nasihat jelas. Okay, you buat apa-apa pun, you must lose your weight. Kan? You kena kurangkan makan itu, kena jaga gini, lose your weight. Itu saja jalan penyelesaian dia. Kalau yalah bunyi okey tau uncle, you must lose your weight. Cuba kau gemuk macam aku. Once you gemuk, orang suruh you larilah, jaga makanlah, itulah semua. You kata tak apalah kot, saya cuba cari ubat kurus. And then you cari shortcut. Dan shortcut itu tak pernah menyelesaikan masalah. Akhirnya it becomes getting worse and worse and worse, kan? Apa yang kita tengok kepada politik di Malaysia sekarang ni, kan? Di satu pihak ialah BN dan juga PAS, UMNO dan PAS, kan? Kenapa mereka berkisar kepada perkara yang sama, tau? Dia akan cerita pasal perkauman, dia akan cerita tuding jari, dia tak pernah cerita pasal the real issues yang ada ni. Bila kita tengok kepada PH juga, PKR, DAP, perasan tak? Mereka pun tak cerita pasal masalah yang sama. Kongres PKR 3 hari, tak cerita tau pasal masalah yang sama yang dihadapi oleh orang biasa. Orang biasa ni masalah dia kos sara hidup, masalah kesihatan, masalah kos, orang tua nak pergi hospital, macam-macam. Sebabnya ialah kita dah sampai ke satu peringkat as a country, as a society, bahawa masalah kita itu tidak boleh diselesaikan lagi dengan cara dan pemikiran yang tahun 70-an dan 80-an. Practically, we are a different country now. We are a different society now. What works 30 years back no longer works now sebab semua parameters variable itu dah berubah. Dia sama macam contohnya, orang dulu, contohnya kalau setakat dia nak hidup, dia tanam padi, sawah. Dulu okey. You buat sawah, habis satu musim, you jual, you simpan duit sikit. Dengan duit yang you ada, you jual padi tu, yang itulah. You bayar anak pergi sekolah sikit, semua, kan. Dulu okey tau, dulu tak ada internet bill lah. Boleh lah buat macam itu. Dulu mana ada orang ada electric bill nak kena bayar tiap-tiap bulan. So bolehlah dapat income satu 6 bulan, and then you beli, you hidup sikit-sikit, kan. Sekarang tak boleh. Every month ada bil itu, bil ini, semua. Jadi model penyelesaian masalah yang digunakan oleh parti-parti yang besar ini, semuanya out of touch. Semuanya tidak reflektif of keadaan sebenar. Kita ambil contohnya, sebelum saya masuk kepada soal masalah negara semua ni, kan. Saya pun ada 10 minit je lagi. Sebab lepas ni ada Q&A ni, kan. Kita ambil contohnya penyelesaian kepada masalah-masalah politik. Apa variable yang dah berubah besar sekarang daripada 10 tahun, 20 tahun yang lepas? Apa variable dia? Sebenarnya populasi kita dah berubah. Let's face it.
call a spade a spade.